Okey, halo geng semua, sahabat-sahabat semua, apa khabar semua ya? Okey, Aru nak berkongsi sikit pasal overhaul kompresor ya. Kompresor Wira 1.6 10 PA 15C, 15C 17 sama lah ya, lebih kurang je. Okey, tak ada apa-apa sangat, lebih kurang macam gearbox ya, gearbox auto ataupun power steering motor kan, lebih kurang je lah cara nak overhaul dia. Hanya perlu tukar o-ring ya. Sorry ada buku. Sekejap Okey, hanya perlu tukar o-ring. Ada 3 biji o-ring. Kemudian ada satu yang ni yang sebelah atas ni ya. Kemudian dia punya lip seal. Tu, lip seal tu. Ya. Ni lip seal baru ni. Ni, lip seal baru. Lip seal baru ni kawan nak masuk sebab yang lama dia dah boboh sikit kan, yang lama kan, ngam kan. Tapi yang baru dia agak fit sikit. Jadi nak masuk dia ni kau kena ada tool lah, tool yang ni tapi kena cari lah yang untuk 10PC punya. Ni. Kena ada yang size dia lah. Kalau tak ada benda ni memang susah sikit lah nak buat kerja-kerja overhaul ni. Cuma satu tips yang Aru nak kongsi hanyalah dekat sini sajalah. Ni dia geng Okey, yang ini. Untuk bahagian skru untuk bahagian skru ikat tu, pada cover ni pastikan cuci betul-betul dekat bahagian lubang, tak mau ada habuk yang ini. Sebabnya kalau dia ada habuk, ada kebangkitan nanti gas bocor ikut skru. Ni pastikan ni. Yang bahagian dalam tu tak berapa penting sangat kan, yang bahagian dalam tu. Cuma yang bahagian atas ni nak kena hati-hati. Tiap overlap plate ni kan, dia ada 3 keping plate ni, nak kena betul-betul cuci dekat bahagian skru ni. Jangan ada habuk, jangan ada kotor. Letak minyak kompresor lah, jangan letak minyak lain pula nak buat kerja-kerja ni. Kalau overhaul gearbox, minyak auto lah kan. Power steering pun sama kan, minyak auto kan. Tapi kalau untuk kompresor, pakai minyak kompresor lah. Tu je lah. Cuma yang bahagian sini, kalau korang rajin, aduh ambil lampu sekejap. Okey, bahagian sini kalau korang rajin masuk overhaul tu, ini dia sekeping kan. Ni sekeping, yang atas tu sekeping, yang tengah ni sekeping, yang bawah ni sekeping. Dia ada 3 keping kan. Jadi yang keping yang ini, yang tengah ni korang bawa keluar. Kalau boleh korang gosok ni. Gosok bagi rata supaya pembukaan getah yang timbul tu dia agak banyak sikit lah. Sebab biasa bocor kat sini. Sebab bocor sebab manufacture defect lah biasanya. Dia tak rata kan. Dia tak rata, dia punya timbul longkang dia tu, ada yang dalam, ada yang cetek kan. Jadinya korang gosok lah kan. Gosok agak-agak dia dah timbul sikit tu, pasang lah kan. Benda ni pasang. Jadi getah yang baru tu dia akan timbul sikit lah. Tengok keadaan. Macam yang ni sebelum mana-mana kompresor lah. Mana-mana kompresor aircon ni biasa sebelum overhaul memang hitam lah kat dalam dia, sistem dia kan. Tak ada lah nak kata putih macam ni kan. Ni sebab dah buat. Dah buat memang dia lawa lah. Kalau ikutkan ni semua hitam ni, semua ni sistem dia memang dah hitam. Kes dia bocor ni. Dia bocor kat sini ya, angkara dia. Dia bocor kat sini, lepas tu kesilapan dia semasa owner pergi top up gas, tak tahulah dia cakap ke tak cakap ke, ataupun kedai ambil sambil level. Yang Aru pasti top up gas tak tambah minyak kan. Pasti kan kawan, kalau aircon bocor, nak bertahan dulu kan, nak bertahan dulu agak-agak boleh tahan sebulan, 2 bulan, 3 bulan kan. Tapi tolong masukkan sedikit minyak kompresor sebabnya kalau tak masukkan minyak, kompresor korang tak ada minyak, dia akan hitam lah. Dia gosok-gosok minyak dia sikit kan, dia hitam. Tu habis masuk semua dekat dalam kondenser semua. Tapi yang untuk yang ini, Aru tengok dia punya hose dia, dalam hose dia okey, dalaman dia tak adalah hitam sangat dalaman dia kan. Kalau korang tengok tak nampak lagi, hari dah malam. Anggap korang nampak lah. Pada Aru tengok dia punya piping dia tak adalah hitam sangat kan. Jadi Aru suggest kat owner, lepas Aru overhaul ni, jalan dulu agak-agak dalam 2 minggu jalan tu, pergi kedai aircon yang ada mesin plastik, mesin buat flushing lah. Sebab Aru tak ada mesin flushing tau. Aru hanya ada 1 meter untuk test pipe bocor kan. Satu lagi meter untuk isi gas, untuk buat vacuum kan. Aru hanya ada itu saja, alat tu saja ada.
Alat-alat lain tak ada lah. Alat yang besar orang kata untuk buat flushing memang harus tak ada lah. Jadinya tu je lah yang boleh tolong guna jimat kan. Memanglah jimat. Kalau ikutkan tukar mendatang ni, buat overhaul balik semula ni, jimat sikit daripada tukar kompresor baru. Itu sajalah geng perkongsian aero lah. Cuma yang dalam tu, piston yang sebelah dalam tu pastikan kalau dah cala teruk banyak sangat, tak boleh buat apa lah, suruh owner tukar baru lah. Kalau sikit-sikit manja-manja sikit tu boleh lah. Boleh lagi lah, consider lagi lah. Boleh cubalah kan orang kata kan. Tapi tengok pada meter pula nantilah. Tengok pada pressure meter lah macam mana nanti kan. Kalau pressure dia low, pressure dia rendah, pressure dia ada something wrong lah orang kata kan. Kalau kita nak cerita rendah pun payah agak, meter tak ada. Rendah yang macam mana, tinggi macam mana kan. Jadi yang senang cerita, kau tengoklah dekat channel-channel lain tu ada tunjuk contoh dia berapa bar yang sepatutnya, berapa meter yang sepatutnya, sebelah low, sebelah high kan, sebelah biru, sebelah merah tu berapa kan. Okey, itu saja geng. Okey, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.